Ayat yang kita baca pada malam ini, surah Ali Imran, ayat yang ke-103 ini, 104, 105, ialah merupakan menjadi asas kepada umat manusia untuk bersatu. Ya, kita tidak boleh bersatu di atas bangsa. Kita tidak boleh bersatu di atas bahasa. Kita tidak boleh bersatu di atas warna kulit. Tetapi kita boleh bersatu di atas satu akidah. Bangsa tak boleh sebab bangsa ni banyak, entah berapa ratus bangsa atas muka dunia. Warna kulit, macam-macam warna kulit. Tak sama, nak satu macam mana? Nak satu di atas satu bahasa, bahasa pun tak sama. Macam mana kita nak bersatu? Maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita pada malam ni yang kita baca ini, yang mana wahyu ini turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jarak daripada kita lebih daripada 1000 tahun. Inilah asas kesatuan, kepaduan, ukhuwah Islamiah, dan ia merupakan dasar yang mana-mana manusia pegang, jin pegang dan dasar ini, maka dia akan selamat, berjaya dunia dan akhirat, iaitu berpegang dengan tali Allah, yakni agama Allah. Sebab tu di sini Allah Taala kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh, kuat dengan tali Allah semua sekali. Jangan kamu berpecah belah, bercerai-berai. Baik. Kenapa di sini Allah Taala menggunakan kalimah hablillah